Macam ni ke gaya korang hantar anak-anak pergi sekolah? Prihatin lah sikit geng. Aku kalau lagi sekali jadi hal macam ni aku dah takkan campur lagi lah. Cerita dia macam ni geng. Pagi selepas selesai aku hantar anak aku pergi sekolah, aku ada lalu kat satu laluan ni. Jalan dia kat mana aku tak nak bagi tahu. Ada satu roundabout ni, aku perasan ada satu saga sudah naik atas roundabout ni tau. Orang dah ramai berkumpul kat situ. Aku dengan baik hatinya berhenti. Aku sampai kat situ, aku tanya brother tu, bang apa pasal ni? Dia kata kereta ni overshoot. Tapi yang masalahnya akak dekat dalam kereta ni dah sejam dah tak nak keluar. Jadi aku tengok kereta tu tak adalah teruk sangat. Aku jadi tertanya-tanya lah, kenapa akak ni tak nak keluar kan? Intai-intai aku ketuk kak, buka. Jangan takut, saya bukan orang jahat. Dalam 5 minit lepas aku ketuk tu, dia pun buka tingkap dia sikit. Cakap, kak apa pasal tak nak keluar? Dia kata akak ada masalah adik. Dia tak ada luka-luka pun apa semua tau. Lepas tu bila aku perhati betul-betul, aku dah tahu dah apa masalah dia. Dia masalah dia berkemban. Itu masalah dia. Tapi masalah dia tu dah jadi masalah aku. Aku yang gatal-gatal pergi ketuk, jadi aku orang terdekat untuk bantu. Aku swipe baju dengan dia. Korang hantar anak pergi sekolah-sekolah, apa pasal berkemban pula? Aduh.